Bayangkan sebuah peranti pengawasan yang sangat kecil sehingga boleh disembunyikan tepat di atas ambang tingkap anda. Ia bukan sekadar alat biasa tetapi sebuah mesin yang mampu menavigasi angin kencang di bandar yang biasanya akan menjatuhkan drone konvensional. Di saluran bedah sains ini, saya sebagai si penanya akan merungkai bagaimana ancaman gaib ini mengubah dunia kita. Pernahkah anda terfikir mengapa lalat atau nyamuk boleh terbang dengan begitu tangkas walaupun ditiup angin? Kami akhirnya berjaya menyahkut paradoks serangga ini untuk membina drone mikro yang bergerak persis seperti lalat buah. Peranti pengintip biomimetik ini bukan sekadar meniru bentuk tetapi menggunakan otot tak segerak untuk hilang sepenuhnya daripada imbasan radar. Pada masa lalu, para saintis pernah menganggap penerbangan serangga adalah sesuatu yang mustahil secara matematik berdasarkan hukum aerodinamik tradisional. Sayap mereka terlalu kecil untuk menampung berat badan. Namun hari ini melalui fizik animasi 3 dimensi yang canggih, kita telah membongkar rahsia tersembunyi di sebalik engsel sayap yang mengepak dengan sangat pantas. Dengan mensimulasikan pelarasan sudut pik yang pantas ini, jurutera telah membina robot mikro yang mengubah kekacauan trafik bandar menjadi satu kelebihan taktikal. Saksikan bagaimana penderia biomimetik ini sedang menukar gaung bandar yang sesak menjadi taman permainan utama untuk pengawasan berteknologi tinggi. Ini adalah revolusi dalam dunia pengintipan moden kita. Dalam hutan konkrit pada tahun 2026, sistem radar tradisional semakin menjadi usang apabila berhadapan dengan generasi baharu drone bandar ini. Drone mikro ini bukan sahaja meniru serangga dari segi rupa, mereka menggunakan biomekanik kompleks untuk melakukan manuver yang melanggar semua spesifikasi dan hukum aerodinamik konvensional yang kita ketahui. Mari kita teroka bersama bagaimana tindakan meniru seekor lalat kecil telah mencipta satu rangkaian pengawasan yang hampir mustahil untuk dikesan. Rangkaian ini berkembang maju tepat di tengah-tengah bandar kita yang paling sibuk bersembunyi di depan mata. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk menghadapi teknologi yang mengaburkan garis antara alam semula jadi dan mesin? Untuk memahami teknologi ini, kita perlu melihat pada paradoks aerodinamik. Mari kita jelaskan mengapa fizik pesawat sayap tetap tradisional tidak berfungsi dengan berkesan pada skala mikro. Pada saiz kecil ini, molekul udara tidak berkelakuan seperti gas yang nipis. Sebaliknya, udara terasa sangat pekat seolah-olah serangga ini sedang berenang di dalam lautan molase yang likat. Fenomena ini dikenali sebagai kesan nombor Reynolds yang rendah. Sayap pesawat biasa bergantung pada aliran udara yang licin di atas permukaannya untuk menghasilkan daya angkat. Tetapi bagi robot bersaiz lalat, udara yang likat akan melekat pada sayap, menghasilkan seretan yang luar biasa besarnya. Jika ia menggunakan sayap tetap, ia pasti akan jatuh terus ke tanah dengan pantas. Jadi, bagaimana alam semula jadi menyelesaikan masalah ini? Cuba bayangkan sistem otot tak segerak yang terdapat pada lalat buah. Otot ini adalah satu keajaiban evolusi yang membolehkan mereka mengepakkan sayap dengan kelajuan yang sangat menakjubkan iaitu melebihi 200 Hz. Ini bermakna sayap lalat bergerak ke atas dan ke bawah lebih 200 kali dalam satu saat. Otot tak segerak bermaksud otot ini tidak mengecut berikutan setiap isyarat saraf secara individu. Sebaliknya, regangan satu otot secara automatik akan mencetuskan pengecutan otot yang bertentangan. Mekanisme pengayun mekanikal ini membolehkan sayap mengepak jauh lebih pantas daripada kelajuan isyarat otak yang menghantarnya. Inilah rahsia utama pergerakan pantas mereka. Sekarang, mari kita bandingkan keajaiban biologi ini dengan batas teknologi drone moden. Drone quadrocopter semasa yang bersaiz kecil sering berhadapan dengan masalah hayat bateri yang sangat terhad. Memutar 4 bilah kipas berkelajuan tinggi secara berterusan memerlukan tenaga yang sangat besar menyebabkan bateri kecil mereka kehabisan kuasa hanya dalam beberapa minit sahaja. Selain itu, terdapat isu ketegaran mekanikal. Kipas quadrocopter adalah kaku dan mudah patah apabila melanggar halangan. Sebaliknya, sayap lalat adalah fleksibel dan boleh melentur tanpa mengalami kerosakan. Jurutera terpaksa mencari jalan untuk meniru fleksibiliti sayap serangga ini untuk mencipta drone yang bukan sahaja cekap tenaga tetapi juga tahan lasak dalam bandar. Penyelesaiannya terletak pada meniru corak kepakan itu sendiri. Daripada memutar kipas secara berterusan, drone mikro ini menggunakan tenaga elastik. Sama seperti bagaimana spring menyimpan tenaga apabila dimampatkan, struktur badan drone ini menyimpan sebahagian tenaga daripada setiap kepakan sayap dan melepaskannya pada kepakan seterusnya, menjimatkan kuasa bateri secara mendadak. Kecekapan tenaga ini adalah kunci utama yang membolehkan drone mikro ini beroperasi untuk tempoh yang jauh lebih lama. Mereka tidak perlu kembali ke pangkalan untuk mengecas setiap 10 minit. Mereka boleh berlegar-legar, memerhati dan mengumpul data secara senyap-senyap. Tetapi kecekapan tenaga hanyalah sebahagian daripada teka-teki. Bagaimana pula dengan kawalan arah?
Di sinilah letaknya kerumitan sebenar. Untuk terbang seperti lalat, anda tidak boleh hanya mengepak ke atas dan ke bawah. Anda perlu memutar sayap pada setiap penghujung lejang menghasilkan corak angka 8 di udara. Pergerakan kompleks ini mencipta pusaran udara kecil di sepanjang tepi sayap yang memberikan daya angkat tambahan yang dikenali sebagai pusaran pinggir hadapan. Untuk menguasai engsel sayap yang mengepak ini, kita perlu melihat pada penemuan terobosan pada tahun 2026. Jurutera telah berjaya mencipta engsel fleksibel menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi berskala nano. Engsel ini direka khusus untuk meniru pergerakan putaran sayap serangga dengan ketepatan yang tidak pernah dicapai sebelum ini dalam sejarah. Engsel ini bukan sekadar sendi biasa. Ia diperbuat daripada bahan pintar yang boleh berubah bentuk apabila arus elektrik kecil dialirkan. Ini membolehkan drone tersebut menukar sudut serangannya dalam masa beberapa milisaat. Mari kita ilustrasikan dengan animasi bagaimana pelarasan kecondongan pantas ini membolehkan putaran 180 darjah serta-merta di udara. Bayangkan drone ini sedang terbang ke hadapan pada kelajuan penuh dan tiba-tiba dalam sekelip mata ia menukar sudut kepakan sayap kirinya secara asimetri. Perbezaan daya angkat ini menghasilkan torque yang kuat memutarkan badan drone ke arah bertentangan hampir tanpa sebarang kehilangan ketinggian. Ini adalah tahap ketangkasan yang tidak dapat ditandingi oleh pesawat jet. Bukan itu sahaja, pergerakan mikro ini juga merupakan kunci kepada kestabilan. Mari kita lihat bagaimana drone ini kekal stabil di dalam tiupan angin yang kuat di antara bangunan pencakar langit. Apabila tiupan angin tiba-tiba melanda, penderia giroskopik pada drone mengesan perubahan orientasi dalam masa mikrosaat dan menghantar isyarat untuk mengubah corak kepakan sayap. Dengan menyesuaikan sudut pik setiap sayap secara berasingan sebanyak beratus-ratus kali sesaat, drone mikro ini secara aktif melawan kuasa angin. Ia ibarat seorang penari tali yang sentiasa membuat pelarasan kecil untuk mengekalkan keseimbangan tetapi dilakukan pada kelajuan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ini membolehkannya berlegar dengan sangat sempurna. Keupayaan untuk membetulkan trajektori penerbangan dalam masa nyata ini menjadikan drone ini sangat berbahaya sebagai alat pengawasan. Walaupun dalam keadaan cuaca buruk di mana helikopter pun tidak berani terbang, lalat mekanikal ini boleh terus meronda, mengumpulkan maklumat tanpa gangguan. Alam semula jadi telah memberikan pelan tindakan dan manusia telah menyempurnakannya. Tetapi mekanik sayap saja tidak mencukupi untuk menjadikannya senjata pengawasan yang muktamad. Ia memerlukan otak untuk mengawal otot-otot tersebut. Otak buatan ini terdiri daripada mikro pengawal yang menjalankan algoritma kawalan penerbangan yang sangat canggih. Algoritma ini mesti menterjemahkan niat tahap tinggi seperti bergerak ke hadapan kepada isyarat elektrik. Isyarat ini kemudiannya mengarahkan penggerak piezoelektrik kecil yang menggerakkan sayap. Bahan piezoelektrik mengembang dan mengecut apabila terdedah kepada medan elektrik memberikan pergerakan frekuensi tinggi yang diperlukan. Penggunaan bahan ini menyingkirkan keperluan untuk motor berputar yang berat dan tidak cekap, membolehkan saiz drone dikecilkan ke tahap ekstrim. Gabungan bahan piezoelektrik, engsel fleksibel in cetakan 3 dimensi dan algoritma kawalan neuromorfik mencipta satu entiti yang lebih mirip dengan organisma hidup berbanding jentera. Di saluran bedah sains ini, kita melihat bagaimana dinding pemisah antara biologi dan kejuruteraan sedang runtuh dengan pantas. Kita sedang memasuki era mesin yang benar-benar hidup. Kejayaan menguasai engsel sayap mengepak ini membuka pintu kepada fasa seterusnya dalam evolusi pengawasan bandar. Ia membolehkan peranti ini meninggalkan makmal terkawal dan memasuki persekitaran yang paling huru-hara dan tidak menentu di bumi, iaitu jalan-jalan di bandaraya metropolitan kita. Mari kita melangkah ke fasa seterusnya, menavigasi gaung konkrit yang dalam. Menavigasi gaung bandar bukanlah satu tugas yang mudah. Mari kita petakan kesan terowong angin yang huru-hara di jalan-jalan moden. Apabila angin bertiup melintasi bangunan tinggi, ia dipaksa turun ke kawasan jalanan, mencipta pusaran mikro dan ricih angin yang sangat kuat dan tidak dapat diramalkan. Udara di sini sentiasa bergelora berputar dalam pelbagai arah serentak. Inilah sebab utama mengapa keadaan ini telah menyebabkan generasi drone sebelum ini terpaksa ditamatkan operasinya. Drone sayap tetap memerlukan ruang yang luas untuk membelok, manakala quadrocopter kecil mudah terhempas ke dinding bangunan apabila dilanda tiupan angin lintang yang mengejut. Bandar adalah kubur bagi teknologi penerbangan robotik konvensional masa lalu. Namun bagi drone mikro biomimetik kita, kekacauan ini bukanlah satu halangan, sebaliknya ia adalah sumber kuasa. Di sini kita akan mendedahkan bagaimana penderia biomimetik canggih menukar bunyi bising yang dihasilkan oleh tiupan angin menjadi tenaga kinetik. Mereka tidak melawan arus angin secara membabi buta, sebaliknya mereka menunggang arus tersebut dengan bijak.
Dilengkapi dengan penderia aliran optik yang meniru mata majmuk serangga, drone ini boleh melihat corak pergerakan udara dengan menganalisis pergerakan debu dan zarah di sekelilingnya. Apabila ia mengesan aliran udara menaik yang berdekatan dengan bangunan, ia meluncur ke dalam aliran tersebut menggunakan daya angkat percuma untuk mengekalkan penerbangan untuk tempoh yang lama. Taktik penjimatan tenaga ini digabungkan dengan sayap yang cekap, membolehkan misi pengawasan berterusan tanpa henti. Tetapi bagaimana pula jika terdapat banyak halangan? Mari kita huraikan secara terperinci algoritma pencarian laluan yang mensimulasikan kecerdasan kumpulan. Drone ini tidak beroperasi secara bersendirian, ia adalah sebahagian daripada rangkaian yang besar. Kecerdasan kumpulan membolehkan kawanan drone ini berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan denyutan cahaya inframerah atau isyarat radio berkuasa sangat rendah. Jika satu drone menemui kawasan yang mempunyai pergolakan udara yang berbahaya atau halangan fizikal seperti tingkap yang tertutup, ia segera mengemas kini peta ruang 3 dimensi yang dikongsi bersama kawanan. Ini membantu drone lain untuk mengelakkan halangan fizikal di kawasan berpenduduk padat dengan sangat lancar. Mereka berkerumun, berpecah dan bergabung semula, mengalir melalui ruang sempit seperti cecair pintar. Tingkah laku organik ini menjadikan pergerakan mereka sangat sukar untuk diramalkan atau dipintas oleh sistem keselamatan konvensional yang cuba menghalangnya. Selain mengelak halangan, kecerdasan kumpulan ini juga digunakan untuk mengoptimumkan liputan pengawasan. Kawanan drone akan menyebarkan diri mereka secara automatik untuk memaksimumkan kawasan liputan visual, memastikan tiada titik buta yang tertinggal. Mereka seolah-olah membentuk satu mata gergasi yang merangkumi seluruh bandar, memerhati setiap pergerakan secara senyap. Bayangkan beribu-ribu drone mikro ini bersembunyi di celah-celah bangunan, berehat di atas daun pokok jalanan atau menempel pada tiang lampu trafik. Mereka mengecas kuasa menggunakan panel solar berskala mikro pada sayap mereka semasa siang hari dan menjadi aktif sepenuhnya pada waktu malam. Mereka adalah sebahagian daripada ekosistem bandar baharu yang tidak kita sedari. Kemampuan luar biasa untuk menavigasi gaung bandar ini menjadikan drone microbiomimetics bukan sekadar alat tetapi ejen autonomi yang berkesan. Di bedah sains, kita sentiasa bertanya apakah implikasi teknologi ini. Apabila mesin boleh bergerak di mana-mana sahaja tanpa disedari, konsep privasi tradisional kita mungkin akan berubah buat selama-lamanya dalam masa terdekat. Ini membawa kita kepada fasa seterusnya bagaimana mereka mengelak daripada dikesan. Mari kita analisa mengapa isyarat berayun dari sayap yang mengepak ini tidak dapat dibezakan daripada biojisim semula jadi bagi penderia standard. Radar konvensional memancarkan gelombang radio dan mengukur pantulan untuk mengesan objek. Objek logam besar memantulkan isyarat yang kuat. Tetapi drone mikro ini diperbuat daripada komposit polimer karbon yang menyerap gelombang radar, menjadikan keratan rentas radarnya sangat kecil. Lebih penting lagi, pergerakan sayapnya menghasilkan kesan Doppler mikro yang unik. Sistem radar tentera direka untuk menapis gangguan latar belakang seperti burung dan serangga untuk mengelakkan penggera palsu pada skrin mereka. Oleh kerana frekuensi kepakan sayap drone ini direka khusus untuk meniru frekuensi lalat atau lebah sebenar dengan tepat, perisian radar secara automatik mengklasifikasikan drone ini sebagai serangga dan mengabaikannya. Mereka benar-benar menjadi hantu dalam radar, bersembunyi di sebalik algoritma penapis yang sepatutnya melindungi ruang udara bandaraya kita. Tanpa keupayaan untuk dikesan apa yang mereka lakukan di ruang angkasa kita, mari kita bincangkan integrasi kamera bersaiz subgram yang mampu menghantar data resolusi tinggi. Lensa kamera ini tidak lebih besar daripada sebutir pasir, namun ia dilengkapi dengan sensor image berasaskan bahan grafin yang sangat sensitif terhadap cahaya, walaupun dalam keadaan yang gelap. Kamera mikro ini boleh merakam video berdefinisi tinggi, tetapi bagaimana alat sekecil ini memancarkan data yang begitu besar tanpa menghabiskan baterinya? Rahsianya terletak pada rangkaian jaringan atau mesh network. Setiap drone tidak menghantar data terus ke pelayan pusat yang jauh. Sebaliknya, mereka menyebarkan kepingan data kecil kepada drone jiran yang berada berdekatan. Data tersebut melompat dari satu drone ke drone yang lain seperti baldi air yang diserahkan dalam barisan sehingga ia mencapai not penerima tersembunyi yang disambungkan ke internet. Kaedah ini memerlukan kuasa pemancaran yang sangat rendah menjadikan isyarat radio mereka hampir mustahil untuk dikesan oleh alat pengimbas frekuensi konvensional yang digunakan hari ini. Mari kita terokai peralihan taktikal dari perkakasan besar kepada habuk pengawasan halimunan ini. Pada masa lalu, pengawasan bermaksud memasang kamera litar tertutup yang besar pada tiang atau menerbangkan drone yang bising. Sistem ini mudah dilihat dan dielakkan. Kini, sistem keselamatan perimeter tradisional telah dipintas sepenuhnya oleh teknologi baharu ini.
Pagar yang tinggi, pengawal keselamatan dan kunci pintar tidak lagi bermakna apabila pengintip anda boleh terbang melalui celah tingkap yang terbuka sedikit atau menyusup masuk melalui sistem pengudaraan bangunan. Habuk pengawasan ini boleh berada di dalam bilik mesyuarat sulit anda, merakam setiap perkataan dan dokumen tanpa sesiapa pun menyedari kehadirannya. Sebagai si penanya di bedah sains, saya tertanya-tanya, sejauh manakah kita bersedia untuk menghadapi realiti ini? Ancaman hype ini bukan sekadar alat pengintipan ketenteraan. Ia berpotensi menjadi alat pengawasan korporat atau lebih teruk lagi, alat pencerobohan privasi peribadi yang melampau. Teknologi ini memberi makna baharu kepada frasa lalat di dinding. Tetapi, seperti mana-mana teknologi yang berkuasa, ia adalah pedang bermata dua. Ia bukan sahaja dicipta untuk niat yang jahat, potensi untuk kebaikan juga sama besarnya. Dalam segmen seterusnya, kita akan mengalihkan pandangan kita ke masa hadapan. Kita akan melihat bagaimana drone mikro-biomimetik ini boleh menjadi penyelamat nyawa dalam krisis perancangan bandar. Mari kita ramalkan tentang penyepaduan drone mikro ini ke dalam tindak balas kecemasan dan pengurusan bandar masa nyata menjelang tahun 2030. Bayangkan satu senario gempa bumi di mana bangunan telah runtuh. Pasukan penyelamat manusia tidak dapat masuk kerana risiko runtuhan susulan. Drone besar tidak boleh muat melalui celah-celah runtuhan konkrit tersebut. Di sinilah kawanan drone serangga ini menjadi wira yang sebenar. Mereka boleh dilepaskan dalam jumlah ribuan, terbang melalui rekahan kecil dalam serpihan runtuhan. Dilengkapi dengan penderia haba mikro dan pengesan gas karbon dioksida, mereka boleh mencari mangsa yang terperangkap jauh di bawah tanah dengan pantas, menghantar lokasi tepat kepada pasukan penyelamat. Selain kecemasan, fikirkan tentang pengurusan trafik dan infrastruktur bandaraya. Drone mikro ini boleh bertindak sebagai penderia bawaan udara yang memantau kesihatan struktur jambatan, mengesan retakan kecil sebelum ia menjadi bahaya besar. Mereka boleh menganalisis corak aliran trafik di celah-celah kenderaan, mengoptimumkan lampu isyarat dalam masa nyata. Bandar pintar masa depan akan mempunyai sistem sarafnya sendiri yang terdiri daripada berjuta-juta drone mikro yang beredar seperti sel darah putih dalam tubuh manusia, memastikan metropolis berfungsi dengan lancar. Namun visi utopia ini datang dengan kos yang sangat tinggi. Kita perlu menangani keseimbangan etika antara keselamatan awam dan kebebasan peribadi. Kehilangan sepenuhnya privasi visual di pusat bandar adalah isu yang serius. Jika setiap ruang awam dan mungkin juga ruang peribadi boleh dipantau pada bila-bila masa oleh mesin yang tidak dapat dilihat, adakah kita masih bebas? Konsep panoptikon, penjara di mana banduan sentiasa berasa diperhatikan, mungkin akan menjadi realiti harian untuk semua penduduk bandar. Undang-undang semasa masih belum bersedia untuk menangani ancaman gaib ini. Penggubal dasar perlu mentakrifkan semula sempadan ruang udara peribadi. Adakah ruang udara beberapa sentimeter dari tingkap bilik tidur anda dianggap sebagai hak milik awam? Teknologi sedang berkembang jauh lebih pantas daripada keupayaan masyarakat kita untuk mengawalnya secara berkesan. Di bedah sains, matlamat kami adalah untuk melengkapkan anda dengan pengetahuan. Untuk melengkapkan visi dunia ini, kita mesti melihat tempat di mana seni bina bandar dan mekanik semula jadi akhirnya menjadi harmoni. Mungkin masa depan reka bentuk bangunan akan merangkumi sarang terbina dalam untuk drone-drone ini menggabungkan struktur ekologi buatan dan semula jadi. Manusia sentiasa melihat kepada alam semula jadi untuk inspirasi, dari burung yang mengilhamkan kapal terbang kepada lalat yang mengilhamkan drone mikro. Paradoks serangga telah dipecahkan, engsel sayap telah dikuasai dan gaung konkrit telah ditakluki. Hantu dalam radar kini berada di sekeliling kita, membentuk era baharu dalam keupayaan teknologi pengawasan manusia. Sama ada ia akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa semasa bencana atau untuk memantau rakyat tanpa henti, alat tersebut pada asasnya adalah neutral. Ia adalah keputusan manusia yang akan menentukan laluannya. Teruskan memerhati persekitaran anda. Serangga kecil di tingkap anda itu mungkin sekadar lalat atau ia mungkin pencapaian kejuruteraan yang sedang memerhati anda. Saya si penanya dari bedah sains. Terima kasih kerana menyertai penerokaan mendalam mengenai drone mikro-biomimetik ini. Jangan lupa untuk berfikir secara kritis mengenai teknologi yang membentuk dunia kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam bedah siasat sains yang seterusnya, kekal ingin tahu dan sentiasa mempersoalkan apa yang anda lihat atau apa yang tidak kelihatan. Mari kita kembali sebentar kepada sains teras. Apabila kita bercakap mengenai udara yang terasa likat seperti sirap pada skala mikro, kita merujuk kepada kelikatan kinematik. Bagi lalat buah, inersia adalah musuh. Mereka tidak meluncur seperti burung helang. Jika mereka berhenti mengepak, seretan likat udara akan menghentikan mereka di udara hampir serta-merta.
Oleh itu, penerbangan berterusan memerlukan kuasa yang berterusan. Ini adalah cabaran terbesar dalam miniaturisasi robotik. Untuk mengatasi masalah bateri, sesetengah penyelidik sedang mengkaji penggunaan bahan bakar berketumpatan tinggi seperti metanol cecair yang dibakar secara pemangkin dalam otot tiruan memberikan tenaga yang jauh lebih tinggi daripada lithium ion. Bayangkan sebuah drone yang minum bahan api dan bernafas seperti haiwan. Pembakaran pemangkin ini tidak menghasilkan api yang terbuka tetapi tindak balas kimia yang menghasilkan haba dan pengembangan bahan pintar. Ini adalah satu lagi langkah ke arah mengaburkan garis antara mesin dan organisma hidup, membolehkan operasi bebas selama berhari-hari tanpa kas semula. Seterusnya, mari kita teliti bagaimana sistem saraf lalat buah memberi inspirasi kepada mikro pengawal drone. Lalat mempunyai neuron penglihatan yang bertindak balas terhadap pergerakan dengan sangat pantas. Meniru seni bina saraf ini dalam silikon dipanggil pengkomputeran neuromorfik. Ia memproses data spesial secara serentak bukan secara berurutan seperti komputer biasa. Pengkomputeran neuromorfik ini sangat cekap tenaga. Ia membolehkan otak drone memproses aliran video dari kameranya dalam masa nyata untuk mengelakkan tangan yang cuba menamparnya, sama seperti betapa sukarnya untuk menampar lalat sebenar. Kelajuan tindak balas mesin ini kini menyamai, malah dalam beberapa kes melebihi refleks biologi haiwan yang ditirunya. Sekarang, mari kita selami lebih dalam ke dalam dinamik sayap. Pusaran pinggir hadapan atau leading edge vortex adalah fenomena utama. Apabila sayap lalat berputar, ia mencipta pusaran tekanan rendah di atas sayap. Tekanan rendah ini secara literal menyedut serangga itu ke atas. Tanpa pusaran ini, lalat dan juga drone biomimetik kita tidak akan dapat terbang. Mengekalkan pusaran ini supaya ia tidak pecah dan berpisah dari sayap memerlukan kawalan geometri sayap yang tepat. Sayap drone mikro ini bukanlah rata. Ia mempunyai urat dan struktur bergelombang yang meniru sayap serangga sebenar. Urat mikroskopik ini membantu mengawal aliran udara dan mengukuhkan sayap tanpa menambah berat yang tidak perlu pada struktur keseluruhan. Penemuan bahan pintar aloi memori bentuk juga memainkan peranan. Bahan ini boleh mengingati bentuk asalnya dan kembali kepada bentuk tersebut apabila dipanaskan oleh arus elektrik. Ini digunakan untuk mengubah bentuk sayap semasa penerbangan, membolehkan drone menyesuaikan kelakuan aerodinamiknya berdasarkan kelakuan angin atau keperluan manuver yang berbeza-beza. Ini adalah tahap penyesuaian yang menjadikan teknologi ini sangat mengagumkan. Pesawat tradisional mempunyai flap dan aileron yang tegar. Drone ini mempunyai sayap yang mengubah keseluruhan morfologinya secara dinamik. Ini adalah penjelmaan sebenar biomimetik, bukan sekadar menyalin bentuk luar alam semula jadi, tetapi meniru fungsi dan kebolehsuaian intipatinya. Keupayaan untuk berlegar dengan senyap juga merupakan satu kelebihan kejuruteraan sayap ini. Kipas quadrocopter memotong udara menghasilkan bunyi dengungan bernada tinggi yang mudah dikenali. Sebaliknya, frekuensi kepakan sayap serangga mikro ini boleh ditala untuk diserap oleh bunyi latar belakang bandar seperti bunyi enjin kereta atau dengungan penghawa dingin. Kembali ke gaung bandar, mari kita bincangkan kesan cuanda. Ini adalah kecenderungan jet bendalir untuk kekal melekat pada permukaan cembung. Drone mikro kita menggunakan kesan ini untuk merangkak di sepanjang dinding bangunan dan paip. Dengan memanipulasi aliran udara dari sayap mereka, mereka boleh mencipta daya sedutan yang menahan mereka ke permukaan menegak. Ini bermakna mereka tidak perlu terbang sepanjang masa. Mereka boleh merayap ke lokasi pengawasan yang optimum, menjimatkan sejumlah besar tenaga. Kaki mikro mereka dilengkapi dengan pad pelekat van der Waals buatan serupa dengan kaki cicak, membolehkan mereka melekat pada kaca yang paling licin sekalipun memerhati bilik lembaga pengarah dari luar tingkap. Apabila mereka perlu bergerak merentasi jarak yang jauh di dalam bandar, mereka tidak menggunakan kuasa mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi yang dikenali sebagai hitching a ride. Drone ini akan hinggap pada bumbung bas, kereta api bawah tanah atau malah beg galas pejalan kaki, membiarkan hos yang tidak sedar ini membawa mereka ke destinasi baharu. Ini adalah pengawasan parasit yang sangat berkesan. Mereka menggunakan mobiliti sedia ada dalam infrastruktur bandar. Rangkaian pengawasan ini menjadi organik dan sentiasa berubah bentuk bergantung pada corak pergerakan manusia. Menjejaki asal-usul atau mengira jumlah drone ini menjadi hampir mustahil bagi mana-mana agensi perisikan balas tradisional hari ini. Kekacauan trafik bandar bukan sekadar halangan, ia adalah ekosistem di mana mesin ini berkembang maju. Haba dari egzos kereta memberikan tujahan terma yang membantu mereka mendaki bangunan tinggi. Mereka benar-benar menyita semula bahan buangan persekitaran bandar kita ke dalam kelebihan taktikal mereka sendiri. Ini adalah kejuruteraan kelangsungan hidup yang pintar. Bagaimana pula dengan keselamatan siber? Memintas kawanan drone mikro ini adalah sangat sukar kerana mereka menggunakan rangkaian mesh, tiada titik kegagalan pusat.
Memusnahkan atau menggodam satu drone tidak akan melumpuhkan keseluruhan sistem. Rangkaian ini akan memulihkan dirinya sendiri secara automatik mencari laluan baharu di sekitar nod yang telah rosak. Untuk melindungi data yang mereka kumpulkan, drone ini menggunakan penyulitan tahap kuantum. Oleh kerana mereka tidak mempunyai kuasa pemprosesan yang besar untuk algoritma penyulitan tradisional, mereka bergantung pada pertukaran kunci berasaskan fizik. Sebarang percubaan untuk mencuri dengar penghantaran isyarat mereka akan mengubah sifat isyarat itu sendiri. Ini memberi amaran kepada kawanan drone bahawa mereka sedang diperhatikan dan mereka akan segera memadamkan memori tempatan mereka dan bersurai. Ciri pemusnahan diri digital ini memastikan bahawa walaupun perkakasan drone itu ditangkap, ia tidak akan mendedahkan sebarang maklumat perisikan yang berguna. Ia menjadi sekadar cangkerang kosong yang tidak bermakna. Selain kamera, drone ini juga boleh dilengkapi dengan mikrofon tiup nanokarbon yang sangat sensitif. Mikrofon ini boleh merakam perbualan bisikan di dalam bilik dari jarak beberapa meter. Mereka menggunakan algoritma pembatalan bunyi termaju untuk menapis bunyi dengungan sayap mereka sendiri, memastikan rakaman audio yang ditangkap adalah sangat jernih dan jelas. Bayangkan implikasinya terhadap pengintipan korporat. Rahsia perdagangan yang bernilai berbilion ringgit boleh dicuri oleh alat yang kelihatan seperti pepijat yang mati di sudut bilik. Inilah sebabnya mengapa teknologi anti pengawasan masa depan mungkin terpaksa bertumpu kepada pengimbasan akustik bilik dan jaring laser mikro untuk memusnahkan ancaman gaib ini. Hantu dalam radar ini tidak terhad kepada pengawasan pasif. Terdapat spekulasi mengenai pemasangan senjata mikro. Walaupun mereka terlalu kecil untuk membawa bahan letupan konvensional, mereka boleh membawa toksin saraf yang bertindak pantas atau ejen biologi. Satu suntikan mikro dari lalat mekanikal ini boleh menjadi kaedah pembunuhan yang sempurna dan senyap. Senario mimpi ngeri ini menekankan mengapa peraturan antarabangsa mengenai drone mikro sangat diperlukan. Pada masa ini, konvensyen senjata tidak secara eksplisit merangkumi senjata pembunuhan berskala serangga. Jurang undang-undang ini mewujudkan perlumbaan senjata rahsia di kalangan kuasa besar teknologi untuk menyempurnakan pembunuh halimunan ini secepat mungkin. Kembali kepada aspek pengawasan, habuk pintar ini mungkin merupakan peringkat akhir pemantauan. Mereka boleh disembur dari pesawat tinggi dan dibiarkan melayang ke bawah ke kawasan sasaran, meliputi seluruh bandar dalam selimut deria. Mereka mengukur segala-galanya, kepadatan penduduk, kualiti udara sehinggalah kepada corak pergerakan individu tertentu. Data yang dikumpulkan oleh kawanan besar ini dimasukkan ke dalam sistem kecerdasan buatan pusat yang membina model ramalan kelakuan manusia. AI ini boleh meramalkan bantahan, rusuhan atau pergerakan musuh sebelum ia berlaku. Pengawasan bukan lagi mengenai melihat apa yang sedang berlaku tetapi meramalkan dengan tepat apa yang akan berlaku pada masa depan. Di bidang sains, kami sering meneroka persimpangan antara teknologi dan masyarakat. Persoalannya, siapakah yang mengawal AI ramalan ini? Jika kuasa pengawasan absolut ini jatuh ke tangan entiti korporat atau kerajaan yang autoritarian, konsep kebebasan manusia mungkin akan hilang, digantikan oleh kawalan algoritma yang dipandu oleh berjuta-juta mata mekanikal kecil. Mari kita lihat masa depan perancangan bandar dengan teknologi ini. Bayangkan bangunan yang direka khusus untuk berinteraksi dengan kawanan drone ini. Tingkap masa depan mungkin tidak lagi mempunyai kaca padat tetapi liang pintar yang membolehkan drone mikro masuk dan keluar untuk mengawal iklim dalaman atau menghantar sampel perubatan kecil antara hospital. Drone mikro boleh bertindak sebagai pendebunga buatan di taman menegak bandar. Dengan populasi lebah yang semakin berkurangan akibat perubahan iklim, lalat mekanikal biomimetik ini boleh diprogramkan untuk mendebungakan tanaman di dalam ladang hidroponik pencakar langit, memastikan keselamatan makanan untuk populasi bandar yang semakin meningkat dengan pesat. Ini menunjukkan wajah dwiguna teknologi ini. Alat pengawasan yang menakutkan hari ini boleh menjadi penyelenggara ekosistem yang penting pada masa hadapan. Perancangan bandar taktikal bukan hanya mengenai jalan raya dan bangunan, ia mengenai mencipta persekitaran hidup yang bersepadu di mana biologi dan mesin berfungsi secara simbiotik tanpa jurang pemisah. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh mengabaikan isu etika. Apabila drone-drone ini membersihkan udara dan memantau trafik, mereka juga akan merakam tabiat harian kita. Mereka akan tahu bila kita bangun, dengan siapa kita bercakap dan ke mana kita pergi. Penjagaan ekologi ini disertakan dengan harga privasi yang mahal, satu pengorbanan yang mungkin tidak kita sedari. Adakah terdapat cara untuk memisahkan kebaikan daripada keburukan? Sesetengah jurutera mencadangkan reka bentuk privasi melalui reka bentuk perkakasan. Kamera pada drone penyelenggaraan bandar ini boleh dihadkan secara perkakasan untuk hanya memproses bentuk geometri dan mengaburkan semua wajah manusia sebelum data tersebut meninggalkan peranti pengimbas.
Tetapi adakah kita boleh mempercayai bahawa perlindungan ini tidak akan dibuang oleh mereka yang berkuasa? Sejarah menunjukkan bahawa teknologi pengawasan sentiasa digunakan hingga ke tahap maksimum kemampuannya. Di sinilah pentingnya pendidikan awam dan kesedaran sains. Masyarakat perlu memahami teknologi ini untuk dapat menuntut undang-undang yang melindunginya. Kita sedang membina dunia di mana seni bina bandar direka untuk menyokong kehidupan mekanikal dan kehidupan mekanikal menyokong penduduk manusia. Ia adalah gelung maklum balas yang kompleks. Bandar-bandar pada masa hadapan tidak akan mati, ia akan hidup, bernafas dan berfikir, didorong oleh berjuta-juta neuron terbang yang tersembunyi dalam bentuk serangga mikro. Sebagai penutup wacana etika ini, mari kita renungkan sejauh mana kita telah melangkah. Kita bermula dengan paradoks aerodinamik yang mudah, tertanya-tanya bagaimana seekor lalat boleh terbang, dan kini kita berhadapan dengan implikasi masa depan di mana lalat buatan manusia mungkin menentukan nasib kebebasan sivik dan kelestarian ekologi bandaraya kita. Misteri penerbangan serangga telah diselesaikan, tetapi misteri bagaimana manusia akan menguruskan kuasa baharu ini baru sahaja bermula. Drone mikro-biomimetik adalah monumen kepada kepintaran manusia. Ia membuktikan bahawa dengan meniru alam semula jadi, kita boleh melepasi had yang sebelum ini dianggap mustahil oleh hukum fizik klasik dan kejuruteraan konvensional. Dalam masa terdekat, apabila anda melihat sesuatu berdengung berhampiran lampu jalan atau merangkak di dinding bangunan pejabat anda, perhatikan dengan lebih teliti. Adakah pergerakannya terlalu sempurna? Adakah ia mengelak rintangan dengan kecerdasan yang luar biasa? Ancaman gaib ini sudah berada di sini, beroperasi secara senyap dalam bayang-bayang bandar kita. Teknologi ini adalah bukti ketabahan sains, dari makmal mikromekanik hingga ke jalan-jalan bergelora di metropolis yang padat. Perjalanan drone mikro ini adalah cermin kepada perjalanan kemanusiaan kita sendiri. Kita sentiasa berusaha untuk memahami dunia di sekeliling kita, mengawalnya dan pada akhirnya menciptanya semula mengikut imej dan keperluan kita sendiri. Jika kita boleh merancang masa depan di mana peranti ini berfungsi sebagai penjaga dan bukannya pengintip, kita mungkin akan mencapai keseimbangan yang sempurna. Bandar masa depan boleh menjadi selamat, cekap dan harmoni dengan alam semula jadi. Semuanya terima kasih kepada pandangan yang kita peroleh dengan mengkaji makhluk yang paling kecil dan paling menjengkelkan. Saya menjemput anda untuk membayangkan dunia di mana teknologi tidak memisahkan kita daripada alam semula jadi tetapi membawa kita lebih dekat kepadanya. Di mana mesin meniru lalat dan lalat mengajar mesin bagaimana untuk bertahan dalam dunia yang huru-hara. Ini adalah puisi kejuruteraan biomimetik, satu bentuk seni yang ditulis dalam kod komputer dan aloi logam ringan. Kita telah meninjau anatomi mikroskopik otot tak segerak, kagum dengan ketangkasan engsel pencetakan 3 dimensi dan menavigasi bahaya gaung terowong angin bandar. Kita telah melihat bagaimana peranti ini menyembunyikan diri daripada radar tentera dan membentuk rangkaian saraf yang tidak dapat dipecahkan. Perjalanan sains ini sememangnya sangat menakjubkan. Apabila kita memandang ke langit bandar, kita kini tahu bahawa lapisan realiti baharu wujud tepat di atas kepala kita. Ia adalah dunia yang diisi oleh armada drone yang tidak kelihatan, beroperasi pada kelajuan dan skala yang tidak dapat difahami oleh minda manusia yang tidak dibantu. Pengetahuan ini memberi kita kelebihan untuk bersedia menghadapi hari esok. Di Bedah Sains, kami tidak memberikan jawapan yang mudah. Kami memaparkan fakta, membedah sains di sebaliknya dan membiarkan anda membuat kesimpulan anda sendiri. Adakah drone mikro-biomimetik ini merupakan rahmat untuk keselamatan bandar atau kutukan untuk kebebasan manusia? Jawapannya kemungkinan besar adalah kedua-duanya sekali. Ia bergantung pada penggunanya. Teruslah mendidik diri anda mengenai kemajuan teknologi yang pesat ini. Kerana hanya masyarakat yang berpengetahuan mampu membimbing pembangunan teknologi ke arah yang menguntungkan semua pihak dan bukannya segelintir pihak sahaja. Pemahaman tentang fizik penerbangan serangga boleh menjadi kunci untuk mengekalkan kebebasan awam kita dalam era digital masa depan. Terima kasih kerana bersama-sama kami membongkar misteri sains dan kejuruteraan yang menakjubkan ini. Kami berharap anda telah memperoleh perspektif baharu mengenai dunia mikroskopik dan mekanikal yang sentiasa berubah ini. Setiap penemuan membawa cabaran baharu dan kami akan sentiasa berada di sini untuk membedahnya bersama anda di saluran ini setiap minggu. Sila kongsikan pandangan anda dalam ruangan komen. Adakah anda bersedia untuk hidup bersama dengan habuk pintar dan drone pengawasan halimunan ini? Apakah langkah etika yang anda fikir patut dilaksanakan? Perbincangan komuniti adalah langkah pertama ke arah membentuk polisi masa depan. Jangan teragak-agak untuk menyuarakan pendapat anda tentang isu penting ini. Sekali lagi, saya si penanya mewakili seluruh pasukan Bedah Sains mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda.
Teruskan menonton, teruskan berfikir dan yang paling penting, teruskan bertanya. Alam semesta penuh dengan rahsia dan bersama-sama kita akan membedahnya satu persatu. Sehingga berjumpa lagi, berhati-hatilah dengan lalat di dinding anda.